Seterusnya, saya merujuk kepada satu kenyataan yang telah dibuat oleh Kesatuan Kebangsaan Wartawan Semenanjung Malaysia ataupun National Union of Journalists NUJ serta Gerakan Media Merdeka GERAM semalam. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini, dan saya memandang serius perkara yang dibangkitkan. Saya telah berhubung dengan menteri yang berkaitan mengenai isu ini dan beliau telah memberikan penjelasan. Dan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya telah menyatakan bahawa pendirian kerajaan adalah sangat jelas, yang mana wartawan berhak untuk bertanya apa jua soalan dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai wartawan. Dan setiap jawapan ataupun respon yang diberikan oleh menteri perlulah disampaikan dengan berhemah serta berlandaskan prinsip keterbukaan, di samping saling menghormati antara media dan juga pihak kerajaan. Ini antara beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Saya buka untuk soalan rakan-rakan media. Ada? Datuk, apa reaksi menteri berkaitan tu? Beliau kepada saya sebelum mesyuarat Jemaah Menteri, beliau telah menyampaikan pandangan, ya, dan saya juga telah menyampaikan kenyataan ataupun pandangan yang sama seperti saya maklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Apa penjelasan yang diberikan oleh menteri berkaitan? Itu penjelasan beliau kepada saya, dan saya serah kepada beliau dan pasukan media beliau yang saya difahamkan ada di sini, ya, boleh respon. Datuk, adakah menteri berkenaan akan meminta maaf secara terbuka kepada wartawan itu dan juga pengamal media? Ya, saya serah kepada menteri. Has there been any statements issued, any directives issued to all the ministers? Because when the minister, the state minister, actually said he can contact the editor, the chief editors, has there been a directive not to contact the bosses of media to threaten reporters? Kita tidak ada mengeluarkan arahan yang spesifik mengenai hal itu, tapi dalam saya menyampaikan pandangan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya menyatakan pendirian, menegaskan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri terbuka untuk menerima sebarang soalan, ya, dan pendirian kerajaan adalah wartawan berhak untuk bertanya apa jua soalan. Jadi itu adalah pendirian kerajaan. Baik, ada apa-apa soalan ya? Saya daripada TV Hijrah, berkenaan permainan dalam talian Roblox, adakah kerajaan akan